Berdoa je kuih raya yang premium-premium tu. Raya dah lah setahun sekali. Kita orang kalau nak raya, cari kuih raya yang ada pure butter, bukan yang premium-premium tu. Tengok coklat dia seketul-seketul, bangkit cheese dia tu cair dalam mulut. Sini kalau kau cari yang murah-murah, bukan tempat dia. Tapi kalau yang nak sedap, yang berkualiti, taste raja-raja punya, ada dekat Emma Delicious Bakery. Bulan lain kan orang datang sini sebab dessert dia yang sedap-sedap. Kalau bulan Ramadan, bulan Syawal ni kau nak dessert buat apa? Sebab tu lah aku perhati kalau nak raya ni dia orang buat 36 jenis kuih raya. Dia bekas yang ada macam-macam variasi kuih dalam satu bekas ni sebenarnya tester, tapi tester yang kena belilah supaya kita rasa dulu mana yang sedap, lepas tu kita beli yang banyak-banyak tu. Kalau dia buat tester macam ini free dah sedap. Memang lengkap kedai dia. Acik-acik kalau nak rasa kuih yang buat daripada pure butter, nak kasih jiran-jiran orang datang rumah semua rasa kuih yang sedap-sedap, inilah dia. Tadi kan kita dah rasa satu-satu. Yang ni dia jual satu bekas tu, tengok sendiri apa nama, harga berapa pieces dapat. Konsep dia selagi tak penuh balang, selagi itulah Emma letak kuih dalam bekas tu. Kita orang pergi awal, takut ujung-ujung nanti seredak je lah tinggal. Oh, lupa bagi tahu, walaupun kuih raya banyak, tapi bulan-bulan puasa ni ada lagi dia punya dessert tu sedap-sedap semua. Dah kalau risau kuih yang kita nak tu tak ada lah, habis lah apa. Kan tadi depan-depan tu dah ada tunjuk nombor telefon dekat banner, contact dia orang. Tapi nak order pun agak-agak lah, seminggu sebelum raya tu dah stop dah. Yelah, dia orang pun nak beraya juga. Senang cerita, tekak kita kan tak sama. Kalau takut sangat, ya ke ni kan tester-tester ni semuanya ada kat dalam satu bekas. So ambil mana yang nak rasa, lepas tu dah rasa puas hati, baru ambil yang bekas banyak-banyak tadi tu. Kapit ada, bolu ada, kerepek ada, macam-macam lagi ada selain kuih raya tu. Pergilah Emma Delicious Bakery, Danau Kota Kuala Lumpur. Ini dia pindah dekat belakang.